Okey, untuk tahun 2026, Yamaha Ego Avantis kembali lagi. Kali ni dengan 3 warna baru yang boleh tahan menarik. Ada hitam, biru dan juga hijau. Kita semua tahu Avantis ni dah lama jadi pilihan ramai. Motor workhorse orang kata. Sebab ia praktikal. Tapi kan persoalannya sekarang, dengan pesaing yang makin gempak, cukup ke setakat tukar warna je? Jom kita bedah siasat sama-sama. Adakah Avantis ni masih relevan atau dia dah mula ketinggalan zaman? Cuba kita undur sikit masa. Kalau kita tengok sejarah Avantis ni, nampak tak corak dia? Sejak dilancarkan tahun 2016, lepas tu 2018, 2021, 2024 dan sekarang 2026, apa yang update? Warna baru. Lagi warna baru. Tak ada ubah apa-apa pun pada enjin, badan, apatah lagi teknologi. Adakah ini strategi Yamaha yang boleh kata terlalu play safe? Jadi ini persoalan paling penting untuk anda sebagai pembeli. Bila anda keluarkan duit untuk model 2026 ni, apa yang anda sebenarnya dapat? Betul-betul model baru atau motor lama yang cuma pakai baju baru? Jom kita korek lebih dalam, tengok apa nilai sebenar di sebalik cat yang berkilat tu. Baiklah, sebelum kita kritik lebih-lebih, jom kita tengok dulu apa yang bagus pasal Avantis ni. Kenapa walaupun dah bertahun-tahun tak berubah, motor ni masih laku, masih ramai orang beli? Sebabnya, ia ada satu reputasi yang sangat-sangat kukuh. Orang kenal dia sebagai skuter yang lasak, praktikal, senang cerita motor untuk ulang-alik kerja. Dan itulah boleh kata sebab utama kenapa kita masih nampak banyak motor ni atas jalan raya kat Malaysia. Inilah dia killer features Avantis. Pertama sekali, enjin. Enjin Blue Core 125cc dia tu memang terkenal jimat minyak dan tahan lasak, jarang sangat nak meragam. Lepas tu, ruang simpanan bawah seat dia 14 liter. Cukup besar lah nak letak helmet ke, barang-barang beli kat pasar ke. Benda-benda kecil tapi penting pun ada. Lampu depan dah LED, terang. Ada brake parking, senang bila berhenti kat cerun. Dan yang paling best, masih ada kickstart sebagai backup. Benda-benda ni semua nampak simple, tapi sebenarnya memudahkan hidup kita seharian. Dan jangan lupa, ini Yamaha. Kalau ada apa-apa masalah, pusat servis dia bersepah kat mana-mana. Senang. Okey, kita tengok sikit nombor-nombor teknikal ni. Kuasa 9.3 horsepower, torque pula 9.6 Nm, berat cuma 96 kg, ringan gila. Jadi apa maksud semua ni dalam dunia sebenar? Maksudnya motor ni sangat-sangat ringan dan lincah. Nak menyelit masa jalan sesak tu, memang syok. Tak kiralah anda lelaki ke perempuan, saiz besar ke kecil, motor ni memang senang nak handle. Dia bukan motor untuk berlumba, tapi untuk kegunaan harian, ulang-alik kerja, memang ngam. Lebih dari cukup. Dan ini mungkin faktor paling penting untuk kebanyakan orang. Harga. Tengok tu, RM5,998, bawah RM6,000. Harga dia kekal stabil dah bertahun-tahun menjadikan Avantis ni satu pakej yang sangat-sangat berpatutan. Dengan harga macam ni, ramailah yang mampu beli. Terutamanya golongan muda atau sesiapa saja yang perlukan motor asas yang tak memeningkan kepala dan tak pokaikan poket. Jadi, bila kita tengok semua kelebihan ni, boleh diharap, praktikal, harga pun mampu milik, nampak macam pilihan yang sangat jelas kan? Macam dah tak payah fikir panjang, beli je. Tapi, tunggu dulu. Adakah itu cerita penuhnya? Rasanya tak. Ada satu lagi sisi medal yang perlu kita belik sebelum buat keputusan muktamad. Okey, sekarang jom kita pusing cerita sikit. Kita tengok dari sudut lain pula, persaingan. Macam mana prestasi Avantis bila kita letak dia sebelah motor-motor baru yang ada kat pasaran sekarang? Sebab kita kena ingat, dalam dunia teknologi ni, apa yang kita anggap standard 5 tahun lepas, hari ni dah rasa macam, kunonya. Dan inilah ujian sebenar untuk Avantis. Dan di sinilah kita mula nampak kelemahan Avantis. Nampak sangat dia dah berumur. Cuba tengok perbandingan ni. Sebelah kiri, Avantis dengan meter analog dia. Sebelah kanan, pesaing moden dah bagi paparan digital penuh yang cantik. Avantis tak ada port USB nak cas telefon. Pesaing lain dah jadi standard. Brek belakang pun masih drum. Tayar pun masih guna tiup. Pilihan ABS, lupakan je lah. Benda-benda ni mungkin nampak kecil, tapi untuk pembeli muda zaman sekarang, bila tengok semua ni, mesti dah akan terfikir, dengan harga yang sama, baik aku ambil motor lain yang lagi lengkap. Nah, petikan ni memang merumuskan segalanya. Cabaran utama Avantis sekarang datangnya dari pesaing, terutamanya dari jenama Cina. Mereka bukan saja tawarkan lebih banyak gadget dan teknologi, tapi kadang-kadang pada harga yang sama atau lebih murah. Ini betul-betul meletakkan Avantis dalam keadaan yang sukar. Soal value for money atau nilai untuk wang tu jadi satu persoalan besar, terutamanya untuk pembeli yang pentingkan ciri-ciri moden. Okey, kita dah tengok yang baik, kita dah tengok yang kurang.
Jadi sekarang ni, apa keputusannya? Adakah Avantis ni sesuai untuk anda? Persoalan utamanya ialah, untuk siapa sebenarnya motor ni dibuat pada tahun 2026? Jawapannya, ia bergantung 100% pada apa yang anda cari dalam sebuah motosikal. Jadi siapa yang patut beli Avantis ni? Jom kita tengok. Motor ni memang untuk anda kalau 1. Anda lebih pentingkan kebolehpercayaan dan enjin yang lasak berbanding teknologi terkini. 2. Anda memang percaya dengan jenama Yamaha dan rangkaian servisnya yang luas. 3. Apa yang anda cari cumalah sebuah motor harian yang ringkas, nampak sporty sikit dan tak mahal. Dan 4. Anda tak kisah pun pasal meter digital atau port USB, janji motor boleh jalan. Kalau 4-4 ni kena dengan anda, maka ya, Avantis ni memang pilihan yang perfect untuk anda. Jadi, sebagai kesimpulan, inilah dilema Yamaha Ego Avantis. Di satu sisi, ia masih sebuah pilihan yang sangat selamat, praktikal dan boleh diharap. Tak ada siapa boleh nafikan tu. Tapi di sisi lain, dunia dah bergerak ke depan. Persaing dah jadi makin canggih, makin lengkap. Persoalan besarnya ialah, sampai bila Yamaha boleh terus bergantung pada reputasi lama dan sekadar cat baru? Cukupkah semua tu untuk kekal relevan? Atau dah sampai masanya untuk Avantis ni dapat satu pembaharuan yang total? Yang tu, apa pula pendapat anda?